Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Aiman Official. So hari ni saya nak makan Maggi Cup. Ada salah satu subscriber saya yang suruh makan Maggi Cup. Makan bersama kawan-kawan Caca. Tadi Caca lah usah dia kawan dia. Nak ikut juga, dia suka Maggi Cup ni. Pada korang yang baru masuk channel Aiman Official, jangan lupa untuk like, komen, sedekah kat loja bawah. Terbaik korang. Sebelum kita makan, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa lana. Okey. Air masing-masing. Air saya. Air saya tu. Okey. Dah minum dah tak tepi? Tak tahu. Kau tahu. Yuk makan. Okey, saya makan yang pedas. Kita makan. Orang makan ni. Kita sedap tau. Best tu. Best. Mantap. Suka tak makan ni? Buka ni. Buka ya, betul-betul. Buka dulu. Senang. Aku dah buka. Jadi aku boleh makan. Nama tak kenal. Ni nama siapa? Farid. Sebelah sana? Faris. Okey. Jom makan. Bismillah. Panas. Ada panas. Panas. Sedap tak? Oh, suka kari. Aku rasa tak panas pun. Memanglah, dah hidup aircon tadi sejuk. Tadi makan panas. Sebelum cepat aku pedas. Samyang. Ini pedas tapi sedap. Panas. Jatuh. Panas. Ya, sebab panas. Sorry guys, kalau ada yang suara kurang jelas, kurang cantik. Panas. Ni ada tom yum ni. Ya. Macam habis dah Caca. Habis ya. Dengan Maggi sedap kan. Tak apalah. Ramai-ramai biar tak mubazir kan. Biar orang habiskan. Kalau saya berdua dengan Caca, takut tak habis. Tak apa. Rezeki. Kalau aku balik ke sini. Aku tak suka tom yum. Tak suka? Tak suka. Caca je lah. Kita suka samyang, cheese. Kalau Faris suka apa? Ni. Suka kari dengan ni dengan cheese. Berarti Pak Su beli betul lah ni. Samyang. Betul lah. Ni. Kari sedap. Untung lah. Kari. Ni apa lagi? Suka apa lagi? Ni kari. Maggi sedap. Tom yum, Maggi sup. Oi. Maggi sedap. Habis kan ni? Tom yum. Apa tu kari? Dan samyang juga. Kakung joget kok. Sedap tak? Yep. Rasa apa? Kari. Rasa sup. Ui. Rasa strawberry. Ui. Tapi ada sayur. Suka kan Haikal? Sayur. Sayur ada. Sayur sup. Sedap lah tu. Punya Pak Su yang pedas ni. Bibir dah merah dah. Bagus. Ambil air kaki kacau. Ambil air kacau tu. Siapa boleh tahan pedas? Hebat. Hebat. Ui dia. Caca tak hebat. Haus. Haus. Kalau cekik. Kalau pedas boleh minum. Dia cekik. Paling sedap. Aku paling suka Maggi rujak dengan kari dengan tom yum dengan paling suka Maggi sup. Paling aku suka Maggi sup dengan kari. Aku 4 suka. Maggi samyang. Samyang paling pedas. Tapi kita orang suka. Ya. Waduh, sedap dong.
Bush, pedas. Tapi sedap. Boom. Aku 6 Maggi. Boom. Aku 6 Maggi suka. Ya, aku paling suka paling pertama kali. Aku mana-mana je suka, aku tak pilih. Tapi mana-mana juga dia. Aku suka. Kalau Maggi dah pahit, kalau Maggi dah pahit kau makan? Tak lah. Itu kau pahit. Dia dah kena makan. Tapi perut berat. Dah tak boleh kodak. Boleh je kalau sakit perut. Boleh pergi tandas cepat-cepat. Betul lah Pak Su? Betul. Tapi kalau sakit perut je. Dekat sini Tak boleh kira. yang lomba lari kuat siapa? Saya. Nomor 1 siapa? Saya. Saya paling tinggi. Oh. Akan berjuang. Harus nombor? Alah, lomba lari dia nombor 1 dengan 2 dengan 3. Oh. Saya punya 2, Caca tak ada. Caca tak ada masuk acara apa? Saya dapat nombor 1. Wih, hebatnya. Ha, sebab dia pas beton laju. Okey. Kasih pertanyaan. Kasih soal. 2 tambah 2 berapa? 4. Wih, pandai. Okey. Ni lagi susah. Okay. 30 tambah 30 60. Wih, susah betul ni. Kamu tak tahu, okey. 35 tambah 35. 35 tambah 35. Berapa? Yuk. 8. 30. Salah. 5. 65. Salah. 69. Yuk. Yuk. Jadi 110. Salah. Ayo, berapa? Ayo. Ha. Tolak ke tambah? Tambah. 35 tambah 35. 35 tambah 35. Betul. Ayo. Berapa? Jadi kosong-kosong. Salah. Dia mendekati 60 juga. 60. Oh betul lah. Berapa? 70. Betul! Caca pandai. Ni lagi susah. 300 tambah 31. Wih. 331. Wih. Wih. Betul! Ni. Yang ni lagi susah. 30 tambah 50. 80. Wih, pandai ya. Caca dapat tadi. Caca pandai. Wih. Tolak korang dah faham kan? Okey, ni lagi susah. 30 tolak 30. Kosong. Easy peasy. Senang tu. Oh, terloncat ininya. Okey. 1 tolak 1 berapa? Kosong. Wih, pandainya. Caca lambat. Bawa tu orang dalam makanan tak apa. Rasa ni dulu. Pedas sangat. Oh, tom yum dah. Dah. Oh, terlalu pedas. Rasa makan tom yum dah. Pedas je, kau jangan. Ada lagi satu yang paling Caca kuat. spicy, yang kecil je. Rasa. Tak. Oh, kita orang pernah paling pedas 2 kali spicy. Wih, paling pedas. Waduh, power tu. Oh, boleh tahan. Boleh tahan. Beda Hmm. macam kari punya tapi 2 kali spicy. Pedas gempak. Yang ni aduh. Lupa rating. Rating apa tu? Bagilah di Maggi ni berapa nak bagi? 10 per 10. Weh, bagus. Berapa? Aku 1000. Weh, lebih banyak. Berapa? Faris berapa? Bukan. Berapa? Kita infinity. Point infinity. Power tu. Paling gempak. Paling gempak tu. Faris? Caca 1100. Lebih banyak. Aku infinity lagi lah, banyak infinity. Banyak juga. Sama-sama lah. Infinity 100. Yang paling kecil punya Faris. Yelah, dia punya tak pedas memang ah. Panas.
Bagus. Habis. Habis kedua. 1, 2. Haris nombor 4, bakso nombor 3. Ni lagi pedang ni tak makan. Tinggal sikit. Oh. Bakso makan 2 Maggi. Oh. Nak minum sup dia. Aku dah cekik ni. Okey. Minum. Aduh, kalau aku sakit. Aku makan pelan. Baru gempak Maggi dia. Nanti Habis dulu, nombor 1. nombor 1. Mantap lah. Yelah, sebab kau Maggi sedap memang lah. Tapi aku tinggal. Kalau lomba lari, Caca nombor 2. Kalau makan, Caca nombor 1. Pelik mana? Aku nak makan banyak. Sebab dia tak pernah makan kayak gitu. Depan. Depan, jangan duduk belakang. Orang nak tengok. Berdiri. Weh, seluar pendek tak baik. Woi, nampak aurat. Mana ada? Oh. Duduk. Kan aku kata betul. Tak baik. Makan sambil berdiri tak boleh. Berdosa kan? Berdosa, tak baik. So malam ni tak mengaji. Kenapa? Sebab saya pening. Ya. Tak tahu kenapa. Ada ni kok hal. Aku hari tu dulu ada ngaji juga. Sekarang dia tak ada. Okay. Dan ajar satu. Kak. Hello. Betul-betul. Nanti Pak Su tak ajak konten lagi. Diam. Nanti Pak Su nak makan jajan Okey, lagi. jangan lupa Apa nak like, ikut? comment. Makan jajan. Saya. Hello. Kamu ke jajan? Ya. Saya suka jajan gula-gula. Yang anggur. Ya. Saya anak ayat pula astagfirullahaladzim. Yang hari ni tak ada. Okey. Nanti selanjutnya Pak Su nak makan jajan. Shoot. Pimpah siapa yang ikut. Salah satu ayo tak ikut. Tengok pimpah. Salah satu tak ikut. Cepat. Dua orang tak boleh ikut. Seorang boleh ikut. Satu je tak boleh. Jom macam ni. Tali tampung. Faris tak boleh ikut. Dah selesai. Alah. Jom. Bagilah dia, nanti dia nangis. Dah tak boleh. Kenapa tak boleh? Dah persetujuan kan? Nanti Pak Su tengok dia nak nangis. Tunjuk muka nangis betul ke tak ni? Diorang nak tengok biar bukti biar tahu tengok. Oh, nangis betul. Nangis ke ni? Dah buat konten dah. Okey. Berat boleh ikut semualah. Habis. Okey, jangan nangis. Dah, kau di depan. Okey, kita dah sampai penghujung rancangan. Makanan pun dah habis. Boleh. Boleh. Satu tadi nangis. Tak nak ikut tapi saya ajaklah biar dia ikut konten juga. Pada korang, terima kasih anda tengok video saya. Semoga korang dimurahkan rezeki, panjang umur. Semoga kita jumpa di video selanjutnya. Okey, bye-bye. Bye-bye.